Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Muhammad Zarin dari SMK Penuh yang terletak di Melaka Tengah. Pada hari ini saya akan mempersembahkan projek saya yang bernama Kelapa Arang. Peserta-peserta yang saya telah masukkan dalam projek ini ialah Hamzah, Adam Mukris, Qayyum dan saya. Masalah yang dikenali pasti pembuangan sabut kelapa secara terbuka menyebabkan pencemaran, kekurangannya bahan bakar alternatif yang mesra, alam dan mudah didapati. Proses pertama, pengumpulan sabut kelapa dikumpul dari kedai atau pasar. Kedua, pengeringan. Dikeringkan di bawah cahaya matahari. Ketiga, pembakaran terkawal. Sabut dibakar dalam tong tertutup. Dan keempat, penyejukan dan penyimpanan. Arang yang terhasil disejukkan dan disimpan. Kelebihan produk, mesra alam dan selamat digunakan, menyumbangkan kepada pengeluaran sistem pertanian, kos penghasilan rendah dan boleh dijadikan produk usahawanan. Anggaran kos bahan tong terbakar, kosnya ialah RM30. Bahan kedua, jaring penapis, kosnya RM7. Bahan ketiga pula sarung tangan dan alat keselamatan, kosnya RM8. Jumlah keseluruhannya ialah RM45.